Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya nak tunjukkan macam mana kita nak akses kepada database daripada Dimension. Okey, Dimension ni dia kita kena register untuk kali pertama lah. Contohnya saya login Saya klik login. Okey, dia kata kat sini boleh register dekat bahagian bawah ni. Okey, you masukkan email. Next. Masukkan je lah apa yang dia nak. Ni saya ubah sikit. Okay, dekat sini dia kata 12 karakter ke atas, ada nombor, ada simbol lah. Mesti ada huruf besar dan huruf kecil. Create account, tengok macam mana. Dia suruh check inbox. Okay, verify your email. Verify je lah. Okay, dah verify. Ni saya pangkah je lah. Alright, saya rasa itu sahaja untuk cara daftar Dimension.